Bang. Tolong bang. Ha? Kereta saya tak ada start bang. Bateri kong ah. Padahal bateri tak ada lama sangat bang. Alamak bang, tak maaf bang. Bengkel kita belum buka bang. Hari ni Jumaat. Boleh abang. Tolong saya bang. Saya tak masuk kerja lagi ni bang. Jumaat buka 2.30 bang. Sekarang baru pukul 11. Saya datang sini pun sebab ambil spana saya je. Tak boleh tidur kalau spana ni tak ada. Tolong abang. Saya memang perlukan pertolongan abang. Kalau abang tolong saya bagi abang gudang garam satu. Garam? Boleh lah bang. Gudang garam pun cuna tu. Saya baru tinggal kereta 3 hari bang. Balik kampung. Bila saya balik sini nak start balik. Kalau tak boleh bang. Bateri kong. Oh gitu. Selalunya kalau tinggal kereta 3-4 hari balik kampung, lepas tu nak start balik tak boleh bateri kong. Sebab parasitic drain. Itu sebab yang selalu jadi lah. Selalunya parasitic drain ni jadi sebab korang lupa nak tutup lampu walaupun korang dah tutup enjin. Korang biar je parking 3 hari tu lampu tu buka. Memang kong lah bateri. Ataupun ada sesetengah kes yang boleh jadi radio dia masih draw power daripada bateri walaupun dah off. Selalunya masalah ni jadi kalau ada masalah wiring lah, ataupun ada masalah dengan barang-barang aftermarket. Contoh macam korang ada pakai dashcam yang 24 jam record je, walaupun kereta korang dah off tapi dashcam tu tetap record. Cepatlah habis bateri. Kalau dah jadi macam ni, bateri pun dah kong, tukar je lah bateri baru.